Ada je benda nak jadi sebelum PRN Sabah kan? Tiba-tiba muncul video. Siap ada orang sebut duit beli kereta, beli kedai. So video ni muncul dekat Facebook page Pejuang Tun Dr. Mahathir. Dimuat naik oleh seorang lelaki nama Albert Tay. Dan sekarang tengah viral sebab dia dakwa Menteri Belia dan Sukan Sabah, Dato' Elron Angin, pernah terima duit RM530,000 daripada dia. Dalam video berdurasi 2 minit 26 saat tu, Tay kedengaran cakap, "Saya bagi RM500,000, kemudian RM30,000 untuk beli kedai." Dato' ingat dan Aaron pun jawab, "Ingat." Bila Tay tanya lagi RM100,000 atau RM150 untuk beli kereta, Aaron balas, "Saya dah lupa." Rakaman tu dikatakan dibuat di rumah Aaron sendiri dekat Kota Kinabalu. Tapi selepas video tu tersebar, Aaron terus nafikan semua tuduhan. Katanya tu fitnah tak berasas dan ada pihak yang cuba rosakkan reputasi dia menjelang PRN Sabah. Setakat ni belum ada siasatan rasmi diumumkan, tapi video tu dah pun cukup buat netizen berspekulasi. Pilihan raya makin dekat dan nampaknya kamera pun makin banyak keluar. Dalam politik Sabah ni, kadang yang viral tu bukan manifesto, tapi rakaman meja kopi.